Okey, sekarang kita buat sel darah. Kita buat sains pula. Okey, sains. Kuis sains tingkatan 3 lah. Sel darah merah, sel darah putih dan platelet. Okey. Okey, try. Okey, ni platelet. Platelet atau platelet. Fungsi dia ialah untuk membekukan darah atau menghentikan darah. Oh, bukan. Try. This one. Bukan. Bukan. Okay, so yang ni mencegah atau menghentikan pendarahan. So this one with this one. Okay. Cool. Nama dia platelet. Dan sel darah putih menghasilkan antibody lah. Okay. Alright, dan last sekali ialah sel darah merah. Jadi ialah untuk mengangkut oksigen. Alright.